So, datuk saya lahir di Venezuela, nenek saya Sepanyol. Maksud saya Malaysia. Kepala banar dia. Sebelum kita pergi ke yang tak berapa sedap tu, kita review dulu pencapaian latest Harimau Malaya daripada segi ranking FIFA. Malaysia hari ni officially naik 2 anak tangga daripada ranking ke 118 ke 116 dunia. Malaysia naik 7 tapak daripada Indonesia, tinggal 21 tapak jauh daripada Filipina, tinggalkan Singapura 36 tapak di bawah. Nampak macam sedap kan? Kau sabar kejap. Dalam AFC Asia Cup Qualifiers, Malaysia teruskan rekod 100% dengan total 15 gol di skornya dengan beza 3 poin dengan Vietnam dekat bawah. Kalau nak cerita pasal Asian Cup Qualifiers, ini bermakna kalau kita campur Qualifiers Asian Cup tahun 2022 dan 2025, Malaysia cuma pernah kalah 1 kali je. Dan in total selepas 5 match dimainkan, Malaysia cuma bolos 1 biji gol tau. Itu pun masa lawan-lawan 1-5. Nampak sedap kan? Kau sabar kejap. Latest kemarin Malaysia main di Bukit Jalil bertemu dengan Nepal. Dion Kools dah macam semua benda dia buat. Arkitek create bola dia, tukar intercept dia, cubaan scoring dia, cubaan cross dia. Arif Aiman injured, Dion Kools conquer semua area yang dia ada. Pawi buat satu terupas superb untuk jadikan gol Faizal Halim match ni. Tapi memang ikut sejarah, Malaysia memang tak pernah kalah pada Nepal pun. By right Malaysia jumpa dengan Nepal, Malaysia menang aggregate 27-0. Memang Nepal tak pernah skor pun lawan Malaysia. Hujung Nepal pun Nepal lah, miss penalti pun miss penalti lah, bola ke orbit pun ke orbit lah, 1 gol pun 1 lah. Nepal terus berada di bottom 30 FIFA ranking dan Malaysia terus ambil 3 poin. Nak cerita pasal performance so far, memang tak nak kritikal sangat. Rekod baik pun semua dah ditunjuk. 5 game bolos 1, apa lagi kau nak? Bulan lepas pun dalam AFC Awards, Arif Aiman dalam top 3 finalist Player of the Year. Sebagai player besar macam Akram Afif, Aldawsari, memang gila. Malaysia sendiri menang Grassroots Football Award Silver kategori. So bayangkan betapa sakitnya hati aku ni dalam tahun yang boleh dikatakan cemerlang sana sini Malaysia ni. Dalam waktu yang sama, FAM Malaysia terus dilondeh dan FIFA terus melondeh. Sampai dia tak tahulah celah mana nak cover dah cerita dia sekarang ni. Seperti aku cakap tadi, memang nampak sedap tapi kau sabar kejap. So cerita dia sekarang ni dari sudut retrospektif. Nampak ayat level parlimen. Kalau ada yang nak bawa aku bahas kat parlimen, Roger. Okey, sambung. Nak ambil secara retrospektif, Malaysia ni sebenarnya kan, dia berjalan ke arah jalan kebenaran dah tau tahun ni ikutkan. Tim Harimau Malaya kalau tolak match friendly behind closed door yang hari tu lawan Cape Verde tu, win rate Malaysia pada tahun 2025 saja almost 90% win rate. FAM menang Grassroots Football Awards, Arif Aiman tercalon Player of the Year. Tak pernah halam Malaysia naik ke ranking 116, antara paling tinggi dalam tempoh masa 20 tahun. Tapi kau percaya je kat aku, tak ada siapa peduli benda ni ataupun kisah, sebab ada benda yang lagi besar yang tengah hadap sekarang ni. FIFA kata dah macam jenayah antarabangsa dah kes Malaysia ni. Aku ambil balik ayat aku petik dalam program Astro baru ni. Malaysia ni dah memalukan diri sendiri dah 3 kali dah hari tu. First, masa mula-mula submit nama dibuat, FIFA check dah 1 dah. FIFA keluarkan statement semua kena suspend dah 2. Masa FIFA keluarkan pula latar belakang player dah 3. Dan baru-baru ni kemarin FIFA keluarkan sampai 64 muka surat dah 4 kali kena londeh dah Malaysia oi. Dan dengar cerita tadi, FIFA sekarang ni nak mulakan full investigation dalam internal operation FAM sambil alertkan 5 negara lain pasal potential force criminal. Dan tak pasal-pasal Malaysia yang cemerlang tahun 2025 ni tiba-tiba berubah jadi jenayah skamer dunia. Mak ai buruk mat, petak muka. Aku kalau nak bahas pasal 63 ke 64 muka surat FIFA dokumen tu, jawabnya berjam video ni. Tapi in reality kalau nak bahas soal player, aku mula-mula kan rasa kesian tau. Tapi lama-lama aku rasa macam memang elok kau kena fine. Kau ban diorang setahun ni memang elok. Bukan sebab apa, aku daripada awal memang aku backup player. Sampai aku terfikir buat apa lah kan kau join nak wakil Malaysia ni kesian kau. Sampai kelab punya career pun jahanam. Tapi bila tengok player sendiri, lagi-lagi lepas kita tahu apa isi detail dalam 64 muka surat tu, ada yang boleh tersasul dalam sesi interview FIFA. Ada player yang cakap dia totally serahkan semuanya pada ejen sambil mengaku yang dia sendiri tak tahu yang atuk nenek dia ni memang ada kena-mengena dengan Malaysia ke tidak. Tak cerita yang lahir di Malaysia lagi. Ada player yang mengaku dia langsung tak pernah datang ke Malaysia. So macam mana saya nak duduk Malaysia 10 tahun? Tapi dalam waktu yang sama, player ni juga yang sign dan dia mengaku dia cukup 10 tahun duduk Malaysia. Nak lagi bengong, almost semua player ni semuanya blame agent diorang sendiri. 100% semua lepas tengkuk blame agent. Ini latar belakang kau. Aku tahu kau busy. Tapi bila cakap soal latar belakang player ni, latar belakang diri sendiri ni, ini dah masuk soal maruah tau. So kalau kau lepas semua pada agent kau, dah macam tak ada maruah ke macam mana? Again, jangan marah dan jangan salahkan aku sebab aku keluarkan persoalan ni. Sebab ini korang sendiri yang rendahkan pada dunia. Siap ada yang tersasul salah cakap kata nenek saya Sepanyol, Malaysia. Tu dah bengong. Blame agent 100% aku sifatkan sebagai ignorance dan tak bertanggungjawab.
Nak lagi teruk, ada dokumen terang-terang dibetulkan guna apa? Liquid paper. Itu taktik aku zaman SPM lah gila. Aku salah jawapan masa periksa, aku guna tu. Ini untuk jadi warga negara, sumbat dokumen guna liquid paper. So siapa ejen ni semua ni? Memang solely ejen player ke? Wakil negara kita ke? Tak pun wakil Bob the Builder? Aku pun tak tahu, wallahualam. Itu side player, side ejen, side FAM dan organisasi kita sendiri pun dah cukup memalukan dah. First, tak perlu pergi jauh, kita tengok press conference FAM bulan lepas. Itu pun aku boleh kata one of the worst press conference ever made in our history. Nothing given, pure tunjuk muka dan bertepek-tepek kena. Press conference apa macam gitu. Dan FIFA sendiri question, kenapa FAM gantung Setiausaha Agong tapi tak ada point langsung? Itu level wayang PG je dah tu. Nak lagi pelik, Rob kawan daripada level CEO Malaysia ke konsultan Malaysia. Aku tahu Rob kawan tu dah jelaskan yang dia memangnya CEO, tapi bila atas kertas dinamakan as consultant dan FIFA sendiri boleh detect ada malfunction decision, info tak tepat sampai CEO pun jadi consultant. This is bagi aku another delusional weh. Delusional. Dan ingat aku tahu Malaysia memang nak panjangkan lagi kes ni ke CAS, masih officially tak nak mengaku, sampai ke tahap 4 kali kena bedal dengan FIFA pun masih lagi kekal tegak je. Dan dengar cerita ada peluru sembunyi nak dibawa ke CAS. Oh, ini menarik. Aku nak tahu juga kan, peluru kapur ke peluru bedil? 64 muka surat tak cukup lagi. Paling best di sebalik semua kekusutan sendiri ni, FIFA pula dengan rela hati nak buat pemantauan, nak buat siasatan pasal internal FAM. Menarik. Tak cukup lagi, siasatan ni sebenarnya dibuat dan tak boleh ada cover up daripada KBS, KDN, Kerajaan Malaysia. Sebab kalau FIFA detect yang ada pihak cuba cover up tentang hal dalaman FAM sekarang ni, kesan dia apa? FAM boleh digantung, negara tak boleh join mana-mana international competition, ekosistem football Malaysia jahanam. Dan kalau FAM digantung, liga lokal yang dah sedia sendu tu bakal terus down. Player Malaysia tak boleh main di mana-mana kejohanan FIFA, ranking melaut, sponsorship gone, industri bola sepak boleh lagi rosak teruk. Dan sekarang ni FIFA dah standby minta lagi 5 negara prepare untuk buat official report untuk side case jenayah forgery pula yang lagi teruk. Ambil sekarang ni in the eyes of the world cuma tertupu pada FIFA dan lebih-lebih lagi tertupu pada FM kita lah jawabnya. Dan Malaysia hanya mampu tunggu dan tengok. Dan sekarang ni tak payah guna reality stone, tak perlukan semua 6 infinity stone pun untuk sedarkan kepala kita sendiri yang benda ni memang totally memalukan negara kita. Bullet yang Malaysia ada sekarang cuma cakap-cakap kosong dan teori, sedangkan FIFA ada fakta dan bukti. Kita tahu FIFA ada dokumen asli, FIFA boleh buat semakan sendiri pasal diorang bukan cover Malaysia je kan. Diorang satu dunia lagi dia. Sejujurnya tanpa perlu aku backup FIFA, kalau aku FIFA, aku pun akan bedal Malaysia. Simple as that. Kau bayangkan aku FIFA, aku ada authority dan bila disemak sesemaknya, almost keseluruhan technical information ni semuanya ada unsur-unsur lepas tangan daripada almost semua pihak. Dan kalau aku FIFA, aku akan bedal kau 100%. Tak perlu cakap banyak. Video ni ingat bukan untuk membedal, tapi lebih kepada untuk melihat macam mana Malaysia tahun 2025 ni kita boleh kata sukses teruk atas padang. Ranking naik antara the highest dalam 20 tahun hari ni. Tapi tercemar. Orang tak mampu nak celebrate moment ni disebabkan kes yang tengah ada sekarang ni. Waimah reality sekarang ni kan, menang duduk top group qualifiers ni pun belum tentu tau ada makna. Sebab kalau kena suspend AFC, mampus mat. Impact dia memang gila. Segila apa yang kita tengok sekarang ni. Akhir kata, aku ambil balik ayat daripada Altras Malaya. Jangan gadaikan maruah negara. Maruah ni bukan untuk digadai. Selesaikan segera FM bangsat. Cuma perkataan FM bangsat tu aku tak berapa setuju lah kan. Tapi kalau nak cerita tentang cara kes ni dihandle dan sampai ke sekarang kita tak tahu siapa punca kes ni, itu yang memang bangsat tu. Simple as that. Komen dekat bawah mana-mana yang baru tengok For Studio. Make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu. Like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.